Joke dalam filem ni memang buat korang tak kering gusi sampai krem weh pipi sebab gelak non-stop daripada awal sampai habis. Macam mana kalau kau tengok filem Muhammad Khalid tu, this is the same thing, memang buat korang pecah perut weh tengok filem ni. Dia punya joke memang dia pick up every scene ada joke, and then joke dia bukan, aku bukan nak cakap this filem memang fokus on joke, tak ada storyline dia memang dia selang-selikan dengan joke yang membuatkan korang rasa tak bosan bila tengok filem ni. So joke dia pun memang fresh, tak ada yang macam kita selalu tengok. Dia tak ada yang macam joke-joke yang trending orang guna sekarang tu kan. Tak, joke dia dalam ni semua fresh. And then dalam trailer ada satu scene yang dia tunjuk yang Beto marah Amir Effendi kan. Kau nak tahu tak? Lepas tu Amir Effendi macam nak tahu kan. Lepas tu kalau kau nak tahu benda apa tu, memang pecah gila weh, sumpah. Scene tu korang kena tengok dekat Padang Wayang. Kau nak tahu apa benda, memang korang kena pergi tengok filem ni. That scene memang satu hall gelak weh, memang pecah gila in term of joke. Joke dia memang sampai tak ada pun yang cringe langsung.